Dia hampir menjadi pelaku penembakan beramai-ramai tetapi diselamatkan hanya oleh satu kebaikan kecil. Namanya Aaron Stark, seorang lelaki dari Denver, Colorado yang membesar dalam keluarga bermasalah. Keadaan rumah yang tidak stabil membuatkan dia jarang mandi dan pakaian yang kotor, lalu menjadi sasaran buli di sekolah. Sering disembah cat, disakat dan diejek gemuk. Tidak cukup dengan itu, ibunya sendiri pernah berkata, lebih baik kalau Aaron mati saja. Pada tahun 1996, ketika berusia 17 tahun, Aaron berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Dia berhenti sekolah, lari dari rumah dan akhirnya menjadi gelandangan. Kerana rasa putus asa dan dendam di hatinya, dia mula merancang satu aksi penembakan beramai-ramai yang menyasarkan sekolah lamanya sendiri. Namun, beberapa hari sebelum rancangan itu dilaksanakan, dia memutuskan untuk mengunjungi Mike, teman baiknya semasa sekolah, dengan niat untuk mengucapkan selamat tinggal. Aaron menyangka Mike pasti membencinya kerana dia pernah menipu dan mencuri wang darinya. Tapi yang berlaku sebaliknya. Mike menyambut Aaron dengan penuh kebaikan, menawarkannya untuk tinggal di rumahnya, memberinya makanan serta membenarkannya untuk mandi untuk beberapa hari. Oleh kerana kebaikan kecil itu, Aaron membatalkan niat jahatnya dan perlahan-lahan membina hidup baru. Kini Aaron sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak serta aktif sebagai pejuang kesihatan mental dengan menyebarkan mesej bahawa kadang-kadang satu kebaikan kecil boleh menyelamatkan nyawa seseorang.